Culture shock, bagaimana warga kampus hadapi dunia terbuka dan social di kampus? Adakah perubahan itu betul-betul memberi impak kepada pelajar tersebut ataupun berakhir dengan lonely? Ada tak di antara korang yang pernah macam experience benda-benda macam ni? So hari ni caller-caller dan pendengar macam ni lah yang kita orang perlukan untuk membincangkan topik kita pada hari ni. Alright. Persatuan Pendidikan Malaysia mengatakan berkenaan dengan masalah kejutan budaya pelajar di universiti. Dia menyatakan iaitu salah satu isu besar yang dihadapi oleh pelajar baru di universiti adalah masalah pergaulan antara pelajar pelajar sama ada semasa di bilik kuliah ataupun dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak universiti. Kadang-kadang dia orang ni bergaul, dia orang tak bergaul sangat dengan tak bagi sama lah dengan lecturer kan. Biasalah tu. Saya betul, kadang-kadang masalah ni sebenarnya masalah tu timbul daripada perbezaan sebenarnya latar belakang keluarga, cara hidup serta taraf hidup seseorang yang berada di kampus. Contohnya pelajar yang datang daripada keluarga yang susah dan taraf hidup yang rendah, terutama di luar bandar, seringkali tidak dapat menyesuaikan diri kerana merasa dirinya rendah. Bukan merasa diri rendah. Dia orang merendah diri. Merendah diri. Okay, dan seterusnya bagi pelajar dia datang daripada keluarga yang berada dan anak tunggal pula. Okay, mereka ni menghadapi masalah yang berbeza. Contohnya, mereka ni seling pula. Mereka sering kali tak dapat nak beri kerjasama dengan rakan-rakan sebab dia orang ni lebih dikatakan lebih mementingkan diri, terutama dalam kerja-kerja projek kumpulan. Tapi selain benda tu, kemewahan yang diorang rasa tu pun sebenarnya menyebabkan diorang tak peka sebenarnya dan sambil lewa dalam menghadapi pelajaran mereka, sehingga kan ada yang berani mengubah orang lain dalam menyediakan kerja khusus yang ditugaskan. Contoh macam aku buatlah homework aku bagi 50 kan. Padahal kita dah belajar full time kan. Kenapa tak boleh nak komit, kecuali lah macam UN belajar part time tiba-tiba. Selain daripada tu, pengaruh rakan sebaya juga yang datang daripada latar belakang yang berbeza juga menyebabkan perubahan tingkah laku yang mendadak kepada pelajar-pelajar baru, seperti terpengaruh dengan budaya sosial yang bebas, sehingga kan ada pelajar yang menghadapi masalah kewangan dan juga keruntuhan moral menyebabkan ini yang paling bahaya sekali sebab dia orang banyak pengaruh. Tambah-tambah orang baru kan. Nanti dia mula kau try je. Tapi bagi Iwan pula, antara faktor yang mungkin menyebabkan kejutan budaya ataupun culture shock ni dekat universiti, sebab mostly universiti dia jauh-jauh kepada pedalaman, dan pemilihan pelajar untuk masuk ke dalam universiti tak akan, contohnya macam UiTM Shah Alam, takkan punya orang dari Lembah Shah Alam dapat, mesti orang daripada kampung masuk ke dalam kampus tu kan. Macam contoh kampus dekat luar pula yang macam pedalaman, contohnya macam UUM ke apa, orang bandar banyak masuk ke dalam universiti dan kumpulan majoriti pelajar dalam universiti adalah orang bandar. Itu bagi orang antara faktor yang menyebabkan kejutan budaya. Macam bagi Kai pula, Kai pernah belajar dekat kerajaan dan juga swasta. So dia orang punya situasi atau dia punya culture kat dalam kampus tu, swasta dengan kerajaan ni lain tau. Apa yang lain tu? Sebab kalau macam kerajaan dia lebih ketat sikit daripada swasta yang lebih, orang kata banyak lagi cabaran. Cabaran lagi banyak. Sebab dia terlalu open kata. Alright, selain daripada tu, menurut Dr. Muhammad Hassan Abdul Rahman juga mengatakan sebenarnya hal ehwal pelajar merupakan satu badan yang sangat penting di mana mereka boleh melakukan sesi kaunseling sesama antara individu ataupun kelompok. Pelajar-pelajar di IPTA sangat perlukan bimbingan dan kaunselor dan perlu bijak memainkan peranan. Sebenarnya orang yang lebih dewasa daripada pelajar-pelajar ni perlulah memberikan perhatian kepada semua kan. Betul. So kita orang perlukan juga sebarang pandangan daripada pelajar-pelajar dekat luar sana sendiri. Apa pandangan korang, apa tips korang, ataupun korang pernah sebenarnya mengalami culture shock. Dulu korang duduk kampung, lepas tu bila datang ke bandar, terus korang punya lifestyle dalam kita orang perlukan orang-orang macam ni untuk membuat panggilan pada hari ini. Betul tak? Betul.